اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Ibadah korban merupakan salah satu daripada syiar Islam. Hukum melaksanakan ibadah korban adalah sunat muakkadah ke atas orang Islam yang baligh, berakal, merdeka dan berkemampuan. Umat Islam yang berkemampuan pula dituntut melakukan ibadah korban dengan menyembelih binatang ternakan seperti unta, lembu, kerbau dan kambing. Manakala pengagihan daging-daging korban itu adalah mengikut apa yang digariskan oleh syarak, sama ada ia terdiri daripada daging korban sunat ataupun korban wajib. Selain daripada daging korban, kulit binatang korban juga mempunyai hukumnya tersendiri yang perlu difahami dan dipatuhi. Persoalan yang timbul, adakah kulit binatang korban boleh dijual dan adakah orang yang berkorban itu boleh menjualnya dan hasil jualan tersebut disedekahkan kepada fakir miskin? Maka dalam rancangan irsyad hukum kali ini akan dijelaskan dengan terperinci mengenai isu menjual kulit binatang korban. Muslimin dan muslimat yang dihormati, perbuatan menjual kulit binatang korban mempunyai hukum yang berbeza antara orang yang berkorban dengan penerima kulit binatang korban. Bagi orang yang berkorban, sama ada yang melakukan ibadah korban wajib ataupun ibadah korban sunat, adalah haram. Haram ke atasnya menjual apa-apa jua pun daripada bahagian anggota binatang korban tersebut, seperti daging, bulu, tanduk dan termasuk juga kulit. Kenapa hukumnya haram? Kerana orang yang berkorban sunat hanya dibolehkan memakan, memanfaatkan bahagian yang diambilnya itu sahaja, menghadiahkannya kepada golongan yang berkemampuan dan menyedekahkannya kepada fakir miskin. Sementara orang yang berkorban wajib pula wajib menyedekahkan kesemua bahagian binatang korban tersebut kepada fakir miskin sahaja. Menurut hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang yang berkorban menjual kulit binatang korbannya dengan bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Rawahul Baihaqi. Maksudnya, sesiapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tiadalah korban baginya, yakni tidak mendapat pahala korban seperti mana yang dijanjikan ke atas orang yang berkorban. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Berdasarkan hadis tersebut, sesiapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka orang itu tidak akan mendapat pahala ibadah korban yang dilakukannya itu. Manakala bagi penerima kulit binatang korban pula,
hak ke atas daging dan mana-mana bahagian anggota binatang korban yang diterima oleh fakir miskin dan orang yang berkemampuan adalah berbeza. Perbezaan itu ialah penerima daripada golongan fakir miskin sama ada daging, kulit atau apa jua bahagian anggota binatang korban yang disedekahkan kepadanya itu adalah menjadi hak miliknya. Dia boleh memberi, menjual dan menyewakan kulit binatang korban itu kepada orang lain. Walaupun golongan fakir miskin boleh menjualnya, tetapi dia tidak harus menjual kulit binatang korban itu kepada orang kafir. Perkara ini ada dijelaskan oleh Imam Asy-Syarwani rahimahullah dalam kitab Hawashi Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj. Beliau menyatakan bahawa tidak harus bagi seorang fakir, misalnya menjual umpama kulit binatang korban kepada orang kafir. Ini bermakna pembeli kulit binatang korban tersebut hendaklah orang yang beragama Islam. Manakala penerima daripada golongan berkemampuan pula, haknya terhadap daging binatang korban yang dihadiahkan atau diberikan kepadanya itu hanya setakat untuk dimakannya sahaja. Hanya setakat untuk dimakannya sahaja. Begitu juga kulit atau tanduk dan sebagainya. Hanya setakat untuk digunakan atau dimanfaatkannya sahaja. Sementara menjual dan menyewakan kulit binatang korban itu baginya adalah ditegah, namun dia boleh menyedekahkannya kepada fakir miskin. Muslimin dan muslimat yang saya hormati, bagaimana pula kedudukan hukum jika ada pihak pengurusan penyembelihan binatang korban menjual kulit binatang korbannya? Kemudian hasil jualan itu diberikannya kepada fakir miskin. Muslimin dan muslimat, sebagaimana yang diterangkan sebelum ini, hanya golongan fakir miskin sahaja yang boleh menjual kulit binatang korban. Di sini, pihak pengurusan dan penyembelihan binatang korban yang telah diwakilkan oleh pihak-pihak yang berkorban tidak ada hak untuk menjual kulit binatang korban tersebut sekalipun telah diberi kebenaran oleh pihak yang berkorban, melainkan jika penerima kulit binatang korban itu terdiri daripada golongan fakir miskin dan mewakilkan kepada pihak pengurusan untuk menjual kulit-kulit yang telah diterimanya bagi pihak dirinya kepada orang lain, maka ia adalah diharuskan. Larangan ke atas pihak pengurusan atau pihak yang berkorban untuk menjual kulit binatang korban dan menyedekahkan hasil jualannya ini ada dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau menyatakan bahawa menurut pendapat yang sahih lagi masyhur, yang zahir dari nas-nas Imam Asy-Syafi'i dan yang telah diputuskan oleh jumhur bahawa tidak harus menjual kulit binatang korban dan menyedekahkan hasil jualannya. Seperti mana juga tidak harus menjualnya untuk mengambil hasil jualannya bagi dirinya sendiri. Dan seperti mana juga tidak harus menjual daging dan lemak binatang korban. Hasil jualan kulit binatang korban sedemikian adalah tidak sah
untuk diserahkan kepada fakir miskin, walaupun orang yang berkorban atau penerima yang berkemampuan menjualnya bertujuan untuk memberikan hasil jualan kulit binatang korban tersebut kepada fakir miskin. Ini kerana orang yang berkorban mahupun pihak pengurusan tidak berhak dan ditegah menjualnya. Malah mereka bukan pemilik kulit binatang korban tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis yang diriwayatkan daripada Hakim bin Hazam radhiyallahu anhu mengenai menjual sesuatu yang tidak ada pemiliknya. Baginda bersabda, "La tabi' ma laysa 'indak." Rawahu Ibn Majah. Maksudnya, janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu, yakni sesuatu yang bukan kepunyaanmu. Hadis riwayat Ibn Majah. Muslimin dan muslimat yang dihormati, sebagai langkah penyelesaian bagi penjualan kulit binatang korban, maka hendaklah terlebih dahulu diserahkan kulit tersebut kepada fakir miskin. Kemudian setelah itu terserah kepada penerima fakir miskin itu sama ada untuk menjualnya ataupun tidak. Jika penerima fakir miskin itu mahu menjualnya, maka pihak pengurusan bolehlah menjualkannya bagi pihak penerima fakir miskin tersebut. Bagi memastikan agar urusan penjualan dan penyerahan hasil jualan kulit binatang korban ini sempurna dan sah menurut syariat Islam, maka pihak pengurusan ibadah korban adalah disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut, iaitu langkah pertama, pengurus korban melantik mana-mana pihak tertentu sebagai wakil dalam urusan pengagihan kulit-kulit binatang korban kepada fakir miskin. Langkah kedua, pihak yang diwakilkan mendapatkan senarai penerima kulit binatang korban daripada pihak Majlis Ugama Islam. Langkah ketiga, setelah penyerahan kulit binatang korban kepada fakir miskin berkenaan terlaksana, pihak penerima kulit binatang korban kemudiannya menyerahkannya kepada syarikat tertentu yang dilantik sebagai wakil bagi pihak dirinya untuk menjualkan kulit tersebut kepada pembeli yang beragama Islam. Langkah keempat, hasil jualan kulit tersebut kemudiannya diserahkan kepada fakir miskin yang mewakilkannya. Oleh itu, apabila semua langkah-langkah tersebut terlaksana, maka sempurnalah urusan penjualan kulit binatang korban milik fakir miskin yang membuat perlantikan tersebut. Demikian penjelasan berkaitan dengan isu menjual kulit binatang korban. Untuk akhirnya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا